saya nak buat challenge satu bakul ketam menggunakan kepala ayam. Ya Allah. Ketai pertama. Ekor ketai bunga. Cabut aku tadi ni. Aku tukar hot ikan. Tak main ketai. Hai guys, welcome back to the channel Ander. Habiskan itu orang susah juga. Saya tahu saya tak akan kena reject. Sudah lama saya tak buat konten ni. Jadi hari ni pun lama dah aku tak pakai action file ni. Jadi biasa kalau kita pakai action file ni guys, kita nak buat aktiviti ekstrim. Tak ekstrim pun, aktiviti yang tempat terbuka lah. Contoh mengenai air apa semua kan. Jadi hari ni kita akan main dengan air pantai guys. Jadi plannya saya nak buat challenge satu bakul ketam menggunakan kepala ayam ataupun belacan ke. Kan hari tu ada saya buat konten yang prank mama tu. Hari tu sebab air yang tak mengizinkan untuk kita mancing ketam. Jadi semalam saya jumpa pot kat Kelantan ni. Saya lagi mancing semalam petang, dapat ketam. Ketam batu ada, ketam bunga pun ada guys. Janji kita tak kisah how kentang pula, ketam apa. Janji benda tu adalah ketam and kita kena cukupkan satu bakul baru kita boleh balik. Alright, jadi sekarang ni saya nak pergi kedai mancing. Saya nak pergi cari pukat ataupun bito untuk memudahkan lah challenge tu and cari peralatan lain lah. Dah lah, aku dah pergi dah semalam beli mata-mata apa semua tu. Orang tu cakap nanti aku memang aku kena buat kedai mancing lah. Selalu pergi kedai mancing. Aku FYP aku penuh dengan mancing guys. Lepas tu aku pun teracun, aku belilah joran apa semua dekat TikTok tu sebab nak mancing. Sebab dah lama kan aku tak mancing. Jadi let's go, kita buat konten memancing pula guys. Jadi tanpa melengahkan masa kita, jom kita tengok barang-barang apa yang perlu kita bawa untuk memancing. Jadi siap je apa semua tadi. Kita dah apa cakap ketam kepala dah. Tak sabar rasa kita ni. Bagi-bagi. Okay. Jadi kita punya challenge tu macam korang boleh tengok baldi tu. Kita kena penuhkan baldi tu dengan ketam. And sekarang ni saya dengar-dengar adalah musim ketam. And bila kita pergi cari tadi pukat dia dah habis guys. Jadi kita guna pukat ikan. And saya ada satu je pukat ketam. Kita guna bito. Okay, sebab nak cepatkan proses penuh kantong tu. Selagi tak penuh tak boleh balik lah guys. Jadi let's go. Mungkin saya rasa kita akan pergi dengan motor. Disebabkan nak masuk dalam sana agak jauh sikit. Jadi let's go lah. Okay, senang cerita, jom. Aku pada ikan. Pada aja. Alright guys, jadi kita keluar sebahasa. Kira tak ada lorok-lorok kat mana lah nak balik nanti dia maghrib. Okay, bagi tepi dengan apa-apa. Tak balik ni. Okay, sebatai Tak boleh tak balik ni. Tak boleh tak balik. Okay guys, Pilih yang bola. Pilih yang bola. Okay, ni aku akan buktikan kau komen kat aku tu. Tanya aku, mana getahnya? Ni aku ada getah hari ni. Percayalah. Okay, jadi kita perjalanan dulu. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Okay, let's go. Hari ni kita mari dah guys. Tapi kita orang parking sana tau. Jadi hari ni dengan motor mudah lah sikit. Off-road boleh masuk lah. Steady. Ada lah jalan kaki jauh kot. Kita jalan kaki mari bang. Ya. Tu ada dah motor. Aku rasa tau. Rasa. Tu ada dah motor atas tu. Hari ni Jumaat. Ramai ke.
belakang. Pokok tu. Oh, air tinggi sikit bah. Mari ada air ni. Bagi pasir aja. Apa air lini boleh air besar ini. Air tu besar ke? Besar buah. Besar juga. Air tu ombak besar lah. Air tu besar buah. Oh, besar buah air tu. Besar tapi bilion lah. Boleh. Boleh lah, ni turun dulu apa? Apa dah? Okay, situ pok kita orang. Jauh setengah jalan. Oh, jauh serau bah. Bukan serau memang jauh mari. Wah, pok ni ada orang. Habis ada dah tu budak-budak. Kita sini ya. Ni pok kita guys. Ada orang mari lagi. Sini ya. Boleh dah. Okey. Baru ni ada orang ngai kakak guys. 17 kilo. Ni, pak kejadian. Kejadian di sini. Jadi hari ni kita tak pilih kakak lagi. Kita pilih untuk ngai kita juga ke mana pun. Sebab semalam kita tak puas. Dalam pukul berapa kita baru start main kita dalam pukul nak kat pukul 7 lah, nak kat maghrib time tu. Sebab kita orang main go tu lagi, main ke. Jom. Nak kapal sikit. Let's go. Ya Allah, Situ dah kita mari ni. Ni hujung ni. Tak beruk ni ambak orang. Ada bah beruk dak ambak orang bah. Apa tak je nampak beruk ah. Ha? Tu apa tak je nampak. Beruk lagi. Tak usah. Jom. Ha? Ya gua gila. Orang kata gua beruk. Ada. Ego yang beruk sungguh. Apa ngapu? Yo gua ni, kat apa ngapu? Kepala ya. Sini guys, kami tengok. Comel gila tu. Apa kalau bawa yang anda memang apa tinggal gua ni. Tak cara dah kau ni dia. Tapi memang jalan comel ni. Jalan comel sini guys. Boleh lah tapi nak ngai ketel sini ni. Ombak tak besar mana lagi ni. Comel ni pak ketel ni pak. Ni botuk lah. Ha? Gun ni tak balik. Tak penuh gun ni tak balik dah. Ingat dah guys. Tak penuh tong tak balik. Tapi dia jadi tutup pukul 7.30 dah dah. Dah tak lagi. Tak apa ah. Kita dengan motor lu kita jalan kaki apa. Tak penuh pergi bilion. Oh Lord. Again. Okey, kita orang set up dulu. Kata dah weh jalan. Kita orang parking ujung tu guys. Boleh tak? Okey. Wah, imar yang gini juga ni. Kita bawa power bank dengan lampu. Standby guys. Takutlah in case kita orang gitu lah. Aku ada ujung-ujung tu besar-besar. A few moments later. Jadi naik buk masa-masa kau bahan. Jemur jadi ke jemur? Jemur. Okay, jom kita tengok saya tak apa-apa. Upaya ke apa-apa? Terakak kali bah. Pala ayah. Ni kalau tak lihut koten ni. Makan lepas ni. Okay, jadi ayah punya saya tak maksudnya kepala ayam juga guys. Ni buka kita nak main jauh. Kita pakai hot 2 meter. 2 meter dengan 14 dia punya lubang. Dia besar sikit. Agak-agak strike besar hari ni. Jadi jom. So you open ni. Ni soal dulu. Jahat. Apa ya hak lalu apa? Apa ya hak lalu guys. Tua tu kepala ayam ibu. Apa kepala ayam banyak ni. Rugi. Kalau duk dia kena buat klik kepala dah. Jadi papa nak set up kedua. Ayo pemain peram di dalam air. Papa ada
Okey, jadi kita set up pintu pula. Jom. Ada dah. Relax lu. Biar lu bah. Saya tak suar gitu. Oh, kita relax lu. Okey, jom. Kita buat pintu pula. Nak cukupkan satu botol ni guys. Jadi kena banyak sikit peralatan. Ni first time saya pakai pintu guys. Saya tak pernah main pintu. Saya pernah tengok orang yang main pintu. Anak banyak kena rajin sikit. 3 lah, jadi kita ada barang hot 3 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab ni kita beli banyak sekali. Apa bawa rasa tu? Kelai rasa tu. Nyawa lagi demo dah apa? Nyawa lagi demo dah lah. Ya, jadi. Ya, lu panggil lu saya tang. Iya ramai. Ingat orang buat back boh kan dia. Nampak basah jeruk dah tadi. Saya baling kot ni guys. Saya baling bitu. Lepas tu tali bitu tu pendek. Aku ikat pendek. Yang aku dengan kayu-kayu sana. Aku di situ lah. Kalau ikut kan nak buat lihat sih. Tapi dia lalu tu. Kau pun nak buat sini aku tengok. Jauh biasa je. Dia lalu dia main situ. Kita tengok pendek bitu tu kan. Okay. Kita tak tahu dah. Tak wakai nah pun ya. Air kering ke? Sikit ada bang. Ni gini dah air mari. Ambil sikit dah. Ambil sikit dah air. Masak. Lepas lagi biar rapat dalam bang. Buka tu dah atas hari tu. Lepas dia. Hak saya ni belok dah. Cuma kita biar dulu bagi dia ramah sikit masuk. Betul ramah kena belok ke air ataupun ikan ataupun ketek dua tu. Tapi dia tak kuat mana ketek ni guys. Baik lekat dah kaki dia. Semua apa lah ni. Duk pegang ni apa-apa ni. Cuma tak nampak buka hidup mana. Ketek tak tahu hidup mana kat situ. Itu duduk situ. Belok angin ni. Guys, ketek pertama ekor ketek bunga. Tadi ada ketek batu satu besar. Ketek batu tu kita kira juga dah letong lah. Buat kira makan tu tahu lah tu atas individu lah tu. Bapa goreng hoi bang. Gerok tu. Angin kita ni apa pelayar dia bang. Tengok ni, dia pergi kat kepala ikan. Kepala aja ni backing dah guys. Jangan main dengan kepala. Okey, jadi saya sambung setup saya lagi. Ini nombor 3. Sini. Masuk. Selai. Amor dah. Tak ada duduk dia. Pakai atas lekat dia buka pula. Ada. Besar. Ni kira ke? Kira dah letang. Bet. Hai, main ni guys. Ya, mana jatuh. Pandai dalam pau. Kira ke ni guys. Cuma makan dak tu nombor 2. Ni makan. Tengok tu guys. Maaf tu. Kita batu tu. Soyok. Oi, kerak tau. Ni kalau kena kepik ni. Tepi tahi ni. Dia kan kepik kita bisa. Kepik. Terus lungun dia tu. Boleh dah. Ekor baru. Elak-elak baru pun mula Ingat je kepik orang dah tadi. Ingat je kepik orang. Ya, tapi pak boleh tak? Boleh tak?
Dia ready. Stop dulu dah. Oh, kita tengok hasil dia pula. Oh. Ada badai. Hai. Ada apa? Ya, ada tengok tu. Tak hari tak. Dia yang mari. Tak lalu. Mana Ani? Hai, tak payah ni lagu ni. Lepas tengok tak ada tapi ada. Oh, ada batu tak ingat lagi tak? Batu Jelas tu. Batu tak ingat lagi. Tak batu. Tak. Itulah. Menapung tak? Dia nak pakai demo tu batu. Okey. Ani ikat pakai tali kemah tak ni. Cabut tu. Oh, itu memang. Apalah. Dia tengok hot lain. Oh, terik yang ketiga. Masih berapa lagi? Berapa baru bukan lagi. Batu juga seekor, batu bunga. Saya akak bitu tadi. Ada seekor bunga dalam bitu besar juga. Tak adalah besar sangat. Mau saya baling balik nanti. Biar hot lain masuk. Panggil saya sayang. Masih menunggu lagi dah. Tak mula. Tak ada lagi mula. Ha? Tak ada lagi mula. Gapo? Pamula gitu. Ha. Ya, lu panggil saya sayang. Jakut jenis hok jahat ah. Denduk. Betul ni akak kawan kata ni. Ha, ni terik kau berapa dah ni tak boleh kira dah banyak dah terik bapa. Ayo so terik lagi payuh ni guys. Bahaya ni guys. Aje ni luka ni kalau kena kaki ni kaki aje. Bismillah. Tahan luka. Sekor lagi. Ada ni. Sekor lagi. Bubuh mula. Dia kena lama sikit tadi. Ikan banyak celah. Ada lagi. Tengok mula kau lah. Ni. Tayar ni. Rezeki molek hari ni bah. Jalan ni ya. Mana bah? Gitu ya. Oh. Oh ya lah dah. Nak duduk berak kali ya ni. Oh boleh kira rokok lah. Macam ni gila sana. Kerja apa mudah? Letak akak. Oh ni senyap lagi. Hot tu pun senyap lagi. Ah, kan ni nak biar besar kali. Guys. Macam ni mau boleh. Ah, kena sabar apa dah? Oh. Comel. Akhirnya guys, ada juga seekor aku. Oh ni pun pitah je atas batu depan tu. Dalam bitu ada cuma tak agak. Kena metah. Oh, ya kena metah guys. Bitu tu nanti penuh bagi tak. Oh, nanti penuh berakak bitu. Aduh jeng. Tak ada lagi, aduh lah. Sambung. Alright guys, gelap lah kita. Aku lepak nak ngai keteh ikan hok main. Serabut aku tadi ni. Aku tukar hok ikan, tak main keteh. Serabut. Jadi papa pun tu gano tu. Senyap apa? Gano senyap ada hawa ngorek sebalik ni dah ni. Kita tengok ni tu. Bitu ada lagi guys. Gelap sangat, apa tak nampak dah dalam kamera. Gelap sangat guys. Okey, lagi kita sambung macam mana. Okey guys. Tengok dalam bitu tu. Bapok besar. Neko. Ni. Tapi kali ngata batu masalah besar.
Wah, molek ah. Pasal tu. Tengok ni, kali ni penuh dah ni. Cuma tak penuh tang lah. Hai kerakang ni. Usah tu pusing tu. Apa lo jari. Ha. Ui backing. Ui. Gila gantung ke pergi. Tak ngori. Biar nak balik ni. Kejut lah. Oh, kaki dia. Bagus kau ni. Oh, emang? Ya. Allah. Gila. Oh, ya kepit tangan yo ni. Susu. Ni susu kaki yo boh tu. Okey. Nyasi lagi. Okay guys, jadi barai. Jadi kita end konten kita sampai kat sini je. Korang boleh tengok isi tu banyak mana. Memang kena balik lah guys, sebab kena halau dah. Sebab situ 7.30 je memang kita orang dah kena caw. Tadi pun kena marah lah kita orang. Jadi hope korang enjoy walaupun konten agak membosankan. Kita jumpa di next konten. Bye. Assalamualaikum.